So material papan ni, yang ini adalah cat kalis cuaca lah. Untuk bahagian luar rumah ni kita gunakan cat kalis cuaca berjenama Nippon. Dan untuk kod cat color warna gelap ni adalah Asian Aura. So untuk bahagian dinding pula yang color cerah ni adalah kod Smoky Slate. So saya review dengan korang untuk bahagian hadapan rumah pula. So ini adalah bahagian koridor. Untuk koridor ni berukuran 4 kali 10 kaki. Dan koridor biasa kita gunakan saiz mozaik 1 kali 2 kaki. Yang pintu hadapan ni kita gunakan pintu telur 1 daun setengah lah. So jom saya tunjuk korang untuk bahagian dalam. So korang, ini adalah bahagian ruang tamu. So untuk ruang tamu ni berukuran 12 kali 10 kaki.